Lanjutan teguran pihak berautoriti, Lembaga Baharu Tabung Haji. Tahun 2018, setelah Pakatan Harapan mengambil alih kerajaan, telah melantik firma audit di kalangan Big Four, iaitu PwC, untuk menilai semula kedudukan dan prestasi kewangan tabung haji mengikut piawaian perakaunan yang sah dan benar. Dapatannya, tabung haji berdepan dengan situasi genting di mana jurang defisit antara aset dan liability telah melebar pada lebih 10 bilion pada suku 4 tahun 2018 dengan hanya 3 bulan untuk mencari penyelesaian. 3 bulan untuk mencari penyelesaian. Sekiranya aset tidak melebihi liability pada akhir tahun, tabung haji tidak boleh mengisytiharkan agihan keuntungan bagi 2018 dan berisiko menghadapi pengeluaran wang panik, bank run secara besar-besaran. Pada ketika itu juga, usaha mendapatkan pembiayaan siap sedia standby financing dengan izin sebagai persediaan jika berlaku pengeluaran panik besar-besaran ataupun bank run telah gagal. Sekiranya tabung haji runtuh, kerajaan berisiko menanggung liability sekitar 74.5 bilion kerana keseluruhan simpanan di tabung haji dijamin sepenuhnya oleh kerajaan Malaysia. Pengeluaran panik benar-benar berlaku. Dalam tahun 2019, melibatkan pengeluaran bersih berjumlah 6 bilion dalam masa singkat apabila hibah pada kadar 1.25% diisytihar pada tahun 2018 dalam awal tahun 2019. Bayangkan, jika tiada hibah diisytiharkan pada tahun 2018, berapakah jumlah pengeluaran panik yang mungkin berlaku? Dalam erti kata lain, secara teknikalnya, tabung haji ketika itu adalah insolvent, tidak solvent dan perlu diselamatkan. Keadaan tersebut akhirnya memaksa kerajaan Pakatan Harapan untuk menyelamatkan, dalam bahasa yang sebetulnya bail out tabung haji dengan pelan penstrukturan semula bagi memulihkan kedudukan kewangannya supaya tabung haji kembali solvent serta kekal mampan untuk jangka panjang.